Si. Ya. Yang si duk susun-susun ni apa dia ni? Yang si susu ni apa? Awak nak tahu tak ni apa? Nak. Ni adalah sleeping daripada hutan kita. Kita ada 4 warna. Mai sini. Kita nak review satu-satu warna dekat hangpa. Ni adalah sleeping bag daripada hutan kita. Nampak? Ada banyak jenis warna dekat sini. Kita ada warna biru pun ada. Warna hijau pun ada. Warna hitam pun ada. Warna kakis pun ada tau. So, kalau hampa tak beli untuk kita orang punya sleeping bag, memang rugi tau. So, yang mana right ni? Motor ke, naik kereta ke, nak simpan ke, apa ke? Kalau korang nak simpan dalam kereta ke, motor ke, boleh saja tau. Sebab apa? Untuk kita orang punya sleeping bag, apa pun tengok, dia punya material memang cantik gila tau. Nampak tak? Warna pun warna-warna yang menarik ni adalah warna untuk warna kaki. Dia punya material jenis polyester cotton tau. So, yang mana nak balik kampung ke, nak pergi camping ke, belum lagi ada selimut, hampa boleh pakai. Sebab apa? Bila simpan, dia akan dapat dalam satu storage bag macam ni tau. Sis, Ya. sleeping bag tu tengok macam berat je. Mana ada berat. Berat dia 0.9 kg je tau. Nak bawa mana-mana pun senang dan ringan sahaja tau. So kalau yang mana siapa yang nak dapatkan dengan kita orang punya sleeping bag, boleh dapatkan sekarang dekat Beg Kuning tau. Bye.